Hello semua, so hari ini saya nak rankingkan perfume ini. Ini adalah brand High Notes, handcrafted daripada brand lokal Malaysia bersaiz 55 ml, extrait de parfum, dan saya rankingkan perfume ini berdasarkan longevity. Saya try spray kat tangan, kat badan, kat pakaian dan juga kat kertas. So hari ini saya akan share pengalaman saya sendiri selama lebih daripada 1 bulan menggunakan perfume ini. So mari kita mulakan di tangga yang kelima. Di tangga yang kelima iaitu Mint Valley. Mint Valley ini adalah perfume yang berasaskan mint, green mint. Memang betul-betul green mint, mint yang sangat menyerlah, tetapi di tengah-tengah dan ke hujung tu dia ada bau floral yang creamy. Bau ni memang sangat sedap. Kalau anda suka bau JPG Lebo, dan ini bukanlah kata sama, tetapi dia punya kategori bau perfume macam itu. Dan untuk perfume ni dia ada note ke sini: rosemary, elmi, sage, lemon, mint, grapefruit, violet, lavender, neroli, spearmint, white musk, vetiver, olibanum, oak wood dan sandalwood. Dia memang bau kategori yang sedap lah. Saya boleh katakan untuk semua perfume ni, ada 5 ni tadi, kesemuanya memang bau yang sedap. Cuma kita kena kawal, kalau nak bau yang lebih menyerlah, lebih bold, so kena spray mungkin 7-8 spray macam tu. Tetapi kalau tak nak bau perfume yang terlampau menyerlah, kita boleh spray 3 ataupun 4 spray sudah memadai. Tengok bergantung dengan cuaca dan juga tempat ataupun aktiviti yang kita hadiri untuk kita nak spray perfume tersebut. Ini yang di tangga yang kelima, Mint Valley. Nanti saya akan tunjuk dia punya presentation box dan juga botol untuk botol yang terakhir nanti. Kita gerak kepada, oh by the way, sebelum saya lupa, yang ini saya dah spray sebenarnya dekat kertas. Dekat kertas ni, ini dah lebih daripada 10 jam. Saya spray pagi tadi, ini dah malam. Bau dia still ada, tetapi bau dia dah kurang creamy dan kurang floral dan juga kurang woody, tetapi still ada kat sini. Seterusnya kita gerak kepada di tangga yang keempat. Di tangga yang keempat ini beza sedikit sahaja dengan perfume yang nombor 5 tadi, Mint Valley, tetapi yang ni perform longevity dia lagi okey sedikit daripada yang nombor 5 tadi. Nombor 4 iaitu daripada Kissberry. Kissberry ni mengingatkan saya kepada satu brand yang tak asing lagi untuk Kissberry, itu ialah Gucci Pour Femme Absolue. Yang kelalang dia lebih kurang warna macam ni. Tetapi yang tu dia lagi pekat dan lagi bukan menyengat lah, dia lagi bold dan strong. Tetapi yang ini adalah sweet, creamy, berries, floral dan ada sedikit woody lah kat hujung tu. Woody dia sangat minimalis. Dan bagi yang takut perfume-perfume yang terlampau woody, untuk kesemua ni, bau woody dia memang sangat-sangat minimalis. Di hujung saja baru kita dapat. Melainkan kita memang hidu dekat macam ni, baru kita boleh notice lah bau woody tu ada sedikit, untuk mengekalkan ketahanan bau perfume tersebut. Untuk Kissberry ni, dia ada saffron, raspberry, honey, dia ada rose taif, jasmine sambar, geranium orris, vanilla, caramel, balsamic notes, amber, white musk dan juga sandalwood. Itu untuk Kissberry. Seterusnya kita gerak kepada yang ketiga. Yang ketiga ni iaitu Vanilla and You. Vanilla and You ni sebenarnya dia bukan Billie Eilish, tetapi saya lebih notice bau kepada Scandalous. Nanti korang carilah bau perfume yang Scandalous tu. Dan mana Vanilla and You, salah tunjuk. Yang ni Vanilla and You di tangga yang ketiga. Untuk bau perfume ni dia ada citrus, pomelo, vanilla. Lepas tu dia ada gardenia, coconut, vanilla, amber, ada vanilla bean, coconut milk, musk dan juga sandalwood. Memang bau yang sangat
creamy vanilla. Ini betul-betul macam kek, ya, betul-betul macam kek. Dan juga kek yang kita letak icing di atasnya sebagai topping. So itu yang saya dapat describe untuk perfume Vanilla and You. Seterusnya yang di tangga yang kedua, okay, mana kertas ni tadi untuk Vanilla and You. Sekejap Vanilla and You yang ini. Bau di sini memang masih kuat dan saya dapat kalau kat badan 5 jam macam tu, tetapi yang ni dah lebih daripada 10 jam. Still bau yang ada agak kuat juga untuk Vanilla and You. Seterusnya yang di tangga yang kedua. Di tangga yang kedua iaitu Lumin Creed. Lumin Creed ini personally saya boleh katakan ini adalah baby ataupun cucu kepada Club de Nuit for Men Intense tu. Dia ada vibe Aventus lah. Tetapi ini cucu Aventus, saya boleh katakan cucu Aventus sebab dia ada bau creamy. Dia bau vibe Aventus yang creamy. Bagi yang suka bau Aventus tetapi tak nak suka yang bau smoky Aventus tu, kadang-kadang bau-bau smoky dia macam jadi bau-bau orang tua pula kita. Sebab dia terlampau, bagi saya macam Club de Nuit tu Intense for Men, dia punya smoky tu dia memang tak alang-alang, dia memang bagi kau-kau. Jadi kadang-kadang saya suka, kadang-kadang saya tak suka, kadang-kadang memang buat saya turn off untuk Club de Nuit Intense ni. Yang ni dia memang betul-betul ubah suai. Saya rasa lah, dalam pendapat saya sendiri, dia ubah suai. Still ada DNA Creed Aventus, kalau nama ni pun Lumin Creed, tetapi dia dah letakkan vibe cita rasa orang Malaysia. Orang Malaysia kan suka bau yang manis-manis, floral, creamy macam tu. Dia bukan sugary tapi dia sweet, creamy, floral. Untuk perfume ni, kalau kita lihat note di sini, dia ada grapefruit, peel, pepper, ada geranium, neroli, leather, ambergris dan musk. Dan apa yang saya notice di sini, memang ada macam ingredients lah daripada Aventus itu dia letakkan di sini. Tapi saya tak nak ulas panjang-panjang lah untuk Lumin Creed ini. Korang try sendiri baru korang akan tahu apa yang saya katakan. Dan dekat kertas ni, di sini kalau kat tangan dia punya smoky tu tak naik. Adalah tapi dia tak berapa. Dan ini saya dapat memang 5 jam still ada kat badan saya, dekat tangan. Tapi kalau dekat baju, saya spray kat baju. Dan yang kertas ini, saya boleh katakan 12 jam itu memang kita still dapat notice bau perfume ini. Sebab itu saya letak dia nombor 2, sebab boleh lebih daripada 10 jam dekat kertas dan juga kat baju. Dan kat tangan saya 5 jam macam tu lah. Dan juara kita untuk 5 ni iaitu daripada High Notes Fragrance Extrait de Parfum 55 ml, iaitu Summer Vibe. Summer Vibe ini mengingatkan saya kepada apa perfume tu, Hot Lush Island yang original flanker tu, bukan Island Dream tetapi Hot Lush Island. Lebih kurang macam tu. Tetapi yang ni dia lebih creamy lagi. Dia memang betul-betul bau pineapple yang creamy. Dia bukan sweet sangat tetapi dia bau milky creamy untuk perfume kat sini. Kalau kita lihat note di sini, tulisan dia memang sangat halus dan saya tak berapa nampak. Sorry. Ada aromatic notes, ada pineapple, bergamot, anis, ginger, aldehydes. Heart notes dia ada lavandin, saya tak pernah dengar. Lactonic, ada fig milk, ada jasmine. Dan base note ada amber, moss, sandalwood dan patchouli. Dan perfume ini juga mengingatkan saya kepada satu brand daripada brand lokal juga, iaitu Rirana. Nanti korang cari, ada yang berasaskan pineapple. Dia lebih kurang macam tu.
vibe dia macam tu, creamy dia pun lebih kurang macam tu. Yang ni saya rasa paling kuat setakat ini daripada 5. Bau still kuat, bau creamy. Daripada perfume ini still melekat kat sini, sangat sticky. Kalau kat baju pun sama juga, saya pakai ni kalau dekat baju, selagi saya tak cuci yang 24 jam, bau perfume ini memang melekat dekat baju. Kalau kat tangan, saya boleh katakan bau perfume ini boleh melekat sehingga 6 jam lah untuk sama vibe. Okay, untuk ini saya akan buka dia punya presentation. First of all, saya memang sangat banggalah dengan High Notes. Dia buat handcrafted untuk perfume ini, ada 5 kesemuanya, 55 ml extrait de parfum. Ini adalah dia punya box di dalam dia sebenarnya warna hitam, tetapi dia letakkan cover dan juga information berkaitan dengan perfume ini. Kat depan, kat belakang, kat tepi semua ada. Ini adalah boxnya, warna hitam. Dan High Notes di sini dia punya brand memang ada texture dan berwarna emas. Kita buka. Ini ialah botol untuk perfume ini, dan kat botol ni dia ada foam. Ini ada ruang yang betul-betul untuk kita letak di sini dan sangat secure. Dan satu lagi yang saya sangat suka ialah dia punya penutup ini. Dia ada magnetic. Itu yang saya sangat suka, memang berkualiti. Okey, itu adalah untuk box presentation dan juga botol. Dan botol ini dia sangat simple, tapi saya sangat suka sebab dia berfungsi dengan sangat baik. Even saya haul macam ini, dia punya cap memang melekat dengan sangat elok. Bukan jenis yang sangat murah. Ini bayangkan, ini masih penuh lagi. Saya rasa mungkin masih 50 ml. Saya pegang macam ni tak jatuh, which is very high quality for me. So kita try dia punya atomizer. Sangat cantik, sangat lawa. Dia punya mist itu memang sangat halus, sangat mulus. Thank you dan juga tahniah kepada brand High Notes lokal Malaysia, bawa perfume yang memang saya boleh kata dia dah naik another level untuk handcrafted bagi series inilah. So itu adalah pengalaman saya menggunakan perfume daripada brand High Notes, 55 ml extrait de parfum selama lebih kurang dari sebulan lah, belum sampai 2 bulan. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.